Saya nak ceritakan ada beberapa kisah wanita di zaman Nabi SAW yang terlibat dalam peperangan. Subhanallah, dalam satu kisah, nama dia Perang Khandaq. Okey. Masya-Allah, antaranya nama Rufaidah binti Sa'ad Al-Aslamiyah. Berasal dari kabilah Bani Aslam. Beliau memeluk Islam dan hidup pada zaman Nabi. Merawat, sejak muda beliau sudah membantu bapanya, lalu mempelajari ilmu perubatan, dan beliau sentiasa dan selalu menyertai peperangan bersama Nabi untuk merawat luka dan menitik pendarahan. Jadi wanita terlibat perang pada zaman Nabi sebagai untuk bantuan keselamatan dan juga kesihatan, dan juga untuk merawat tentera. Masya Allah. Nabi bersabda, akan ada di kalangan umatku yang menaiki ataupun yang merentasi laut hijau ini, iaitu laut Mediterranean, seperti raja-raja di atas singgasana. Lalu Ummu Haram yang mendengar hadis Nabi itu meminta agar Nabi SAW mendoakan dia bersama dengan mereka, bersama dengan tentera laut ni ataupun armada laut ini. Masya Allah. Perang atau ekspedisi yang beliau sertai, iaitu Ummu Haram, wanita di kalangan sahabat Nabi ini, peristiwa ini berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Bukan berlaku pada zaman Rasulullah. Ekspedisi laut itu adalah pelayaran tentera muslimin menuju ke Cyprus, Kubrus. Pemimpin Angkatan Laut Islam ketika itu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang ketika itu menjadi Gubernur Syam yang sekitar tahun 27 Hijrah. Subhanallah. Adakah Ummu Haram wafat? Beliau menyertai ekspedisi jihad laut ke Cyprus. Setelah mendarat di pulau tersebut, ketika sedang menaiki tunggangan kuda, beliau jatuh lalu meninggal dunia sebagai syahidah. Wanita yang syahid. Beliau dianggap sebagai wanita pertama syahid dalam jihad maritim, iaitu jihad laut pertama dalam Islam. Maka Ummu Haram radhiyallahu anha masih ada di Cyprus hingga kini, dikenali dengan nama Hala Sultan Tike dan dihormati oleh penduduk tempatan. Kesimpulan, perang atau ekspedisi laut dalam Islam berlaku pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 27 Hijrah. Ummu Haram, subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Ummu Umarah ini adalah seorang wanita yang menyertai jihad perang bersama dengan Nabi dalam perang Uhud. Memang betul Ummu Umarah ini memainkan peranan sebagai perawat kepada tentera Islam. Okey, jadi berada di belakang, bukan berada di medan perang. Namun tetap wanita yang menyertai untuk merawat, mereka sebenarnya jarak dengan medan perang tu sangat dekat. Kalau jauh, bagaimana tentera-tentera yang cedera parah ini boleh dibawa kepada mereka? Maksudnya mereka juga menghadapi risiko diperangi, risiko berhadapan dengan musuh. Walaupun berada di khemah yang ditetapkan untuk backup ni, di sebalik tabir ni. Okey, beliau pergi bersama dengan dua anak lelaki. Apabila anak lelakinya dibawa kepada dia dalam keadaan cedera parah. Subhanallah. Lalu Ummu Umarah pun merawat anaknya sambil berkata, bangunlah anakku, pergi kembali berperang membela Rasulullah SAW. Sehinggalah anak Ummu Umarah pergi ke medan perang dalam keadaan bersemangat dan menghadapi luka parah lebih daripada 12. Bukan luka kecil, toreh-toreh kecil, tetapi tusukan pedang, tusukan tombak, 12 luka yang parah pada batang tubuh anak Ummu Umarah. Lalu Nabi SAW bersabda, di mana pun aku berpaling pada hari Uhud, aku melihat Ummu Umarah berjuang mempertahankan aku. Nabi bersabda, di mana pun aku berpaling ketika di medan Uhud, aku melihat Ummu Umarah mempertahankan aku. Bayangkan tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi bukan sebut nama dua anak Ummu Umarah, tetapi Nabi dapat melihat semangat Ummu Umarah yang menghantar dua anaknya dan semangat Ummu Umarah menyertai perang sebagai perawat kepada askar-askar ataupun tentera umat Islam. Sehingga Nabi memuji Ummu Umarah yang menghantar dua anaknya dalam keadaan yang luka parah sekalipun. Nabi memuji, di mana pun aku memalingkan wajahku berpaling di medan Uhud, aku dapat melihat Ummu Umarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-puan muslimin muslimat. Pelibatan wanita dengan perang, dengan misi-misi peperangan Nabi, misi-misi peperangan para sahabat dan juga para pejuang-pejuang agama Allah
sudah pun dimulai daripada zaman Nabi SAW sendiri. Dan ada beberapa kisah, ada wanita yang mempertahankan Nabi dengan pedang dan sebagainya. Masya Allah, walaupun wanita memang tidak wajib terlibat dengan perang, tetapi Nabi tidak menafikan dan Nabi mengharuskan, membenarkan wanita terlibat, berada di sebalik tabir sebagai merawat tentera-tentera. Subhanallah.